Assalamualaikum, nama saya Siti Hafsah binti Mak Nasir akan membawa anda menyusuri kisah di sebalik bilah keris di sebuah bengkel kecil di Kampung Pekalan Naka, Pangkalan Cepa dengan menemu rahmah seorang petukang keris yang bernama Encik Muhammad Ramizan bin Abdul Rahman bagi menyingkapkan sebuah warisan yang kian terancam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramizan bin Abdul Rahman. Umur saya 50 tahun. Saya menempa keris ni di Kampung Pekalan Naka, Pangkalan Cepa. Lebih kurang 5 tahun dah saya terlibat dalam bidang tempa ni. Tapi dalam perkerisan ni sudah lebih daripada 30 tahun lah saya mengenali keris ni ataupun senjata-senjata Melayu. Keris dia ada, kita kenal sini sebagai sapih. Ni batas surunai dia, tapak kasut. Yang ni ulu. Dia ada satu pendokok lagi tak ada sini. Ni ulu, sapih, batas surunai. Okey, cara pembuatan keris tersebut ada yang dipanggil besi sebatang, ada yang berpamor. Dia buat daripada besi sebatang. Dia tak ada corak, tak ada apa ni, pamor. Ini pamor. Ini pun pamor, yang ni pun pamor. Di sini kita buatlah atas permintaan. Kalau yang besi sebatang kita buat, ataupun yang berpamor pun kita buat. Berpamor ni maksudnya besi campur-campur lah. Dari segi pamor, dia ada nama-nama lain lagi seperti mayang mengurai, pamor susun, atau pamor pamor kucah, pamor ular, pamor cindai, pamor pucuk rebus atau pucuk junjung darjat. Pamor tu ada macam-macam. Okey, yang ni adalah dia panggil Pandai Yahya, motif pamor cindai ataupun kurisi. Yang ni keris anak alang, pamor kurisi. Yang ni badik pupuk, dia panggil pamor besi miang. Yang ni pun sama, badik pupuk besi miang. Dari segi bilah keris, ada bilah saras, ada bilah bugis, ada melela, ada tokcu dan sebagainya. Pembuatan keris ataupun badik senjata ni bergantung pada permintaan daripada pelanggan ataupun kawan-kawan lah yang menempah. Dari segi tempahan keris ni tidak tertakluk pada di sekitar Kelantan lah, malah daripada seluruh negeri lah biasanya akan membuat tempahan dengan kita melalui online lah biasanya, ataupun member-member akan bagi tahu. Setakat ni sampai ke Johor, ke Pahang, tempahan kita terima lah seluruh negeri lah biasanya macam tu lah. Jenis pengepit lah untuk keselesaan penggunaan. Ada tukur yang kecil, ada tukur yang besar untuk kita menepa ni. Okey, yang sama macam ni, yang melekul sikit untuk kita lakukan untuk masing-masing dia punya fungsi dia lah. Penjagaan keris, keris ni untuk mengelakkan dia daripada berkarat lah, ataupun yang sudah berkarat sikit-sikit tu,
kita boleh limau ataupun kita boleh rendam dia dengan apa-apa macam dengan IC semua tu. Tapi kalau bagi kuih lama ni kita akan menggunakan limau sepenuhnya lah. Limau ataupun air kelapa, menggunakan air limau ataupun air kelapa untuk membuang sisa-sisa karat pada sebelah keris. Dan sudah direndam semua, dicuci dan dikeringkan menggunakan bara api. Cabaran pertama membuat keris ni, tentu sekali memerlukan satu tenaga yang kuat lah, ataupun memerlukan satu komitmen yang tinggi untuk kita menepas secara manual tanpa menggunakan alat-alat moden. Jadi ya pastinya untuk membuat satu-satu karya keris atau badik tu memerlukan satu tenaga yang kuat lah, kita kata, untuk menyempurnakan satu-satu jenis karya tadi tu. Generasi seterusnya ni untuk pengenalan keris lebih pada hobi lah, lebih pada hobi untuk menarik minat generasi baru ni. Pendadahan demi pendadahan sudah dilakukan oleh badan-badan kerajaan macam dengan institusi keras tangan dan institusi lain untuk anak-anak muda ni mendapat pengetahuan tentang seni pembuatan senjata Melayu kita ni. Diharap satu masa akan aktif baliklah untuk seni pembuatan yang kita sekarang ni hampir tenggelam oleh peredaran zaman lah. Sebelum saya akhiri sesi temu buat ini, marilah sama-sama mendengar refleksi diri dan rakasa perjuangan saya semasa kami membuat kajian ini di Pekalan Cepa. Terima kasih Saudari Hafsah. Alhamdulillah, selesai sudah sesi temu bual bersama Encik sebentar tadi. Melalui sesi temu bual ini, saya mendapati bahawa tentang betapa pentingnya untuk memelihara warisan ini agar tidak ditelan zaman. Dalam dunia moden yang serba pantas ini juga, ramai generasi muda yang termasuk saya sendiri yang hampir melupakan khazanah seperti keris. Refleksi ini telah menyedarkan saya bahawa memahami dan menghargai keris bukan sahaja menyambung warisan nenek moyang, tetapi juga dapat membentuk jati diri dan rasa hormat terhadap asal usul saya sendiri. Baik, terima kasih atas perkongsian refleksi diri tadi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.